Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela kini melangkah lebih proaktif dalam memperkukuh peranannya sebagai teras keselamatan komuniti menerusi pelaksanaan 5 fokus utama. 5 teras yang dimaksudkan ialah pemantapan DNA Rela, pemerkasaan khidmat bakti, pengukuhan aura sebagai mata dan telinga kerajaan, selain penstrukturan semula pejawatan serta penyediaan peluang pendapatan tambahan kepada anggota. Ketua Pengarahnya Lokman Effendi Ramli berkata fokus utama lain ialah melengkapkan anggota dengan kemahiran pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Kemahiran TVET ini sangat penting sebab umpamanya apabila ketika rondaan dibuat di lapangan, anggota kita dapat melihat contohnya ada paip bocor. Jadi kalau ada kemahiran plumbing umpamanya, anggota kita sambil-sambil meronda ini dia boleh terus respon kepada keperluan masyarakat membaiki paip yang bocor. Beliau turut menyeru lebih ramai lapisan masyarakat khususnya belia menyertai pasukan berkenaan.